kuil ataupun arcah di depan rumah, di tepi jalan rumah tu, memang kita tidak iktiraf. Sebab itu adalah orang kata kehendak keluarga, saya rasa. Jadi dari segi itu, memang orang kata di negara ini, masing-masing negara lah, bukan sahaja di negara ini, undang-undang tu ada. Dan masing-masing agama, walaupun ada kepercayaan, walaupun ada pantalarang tertentu, masih lagi harus mematuhi undang-undang. Kerana di negara ini pun telah digazetkan kawasan-kawasan mana untuk pembinaan kuil dan sebagainya. Tidak boleh membina kuil sewenang-wenangnya. Tetapi inilah satu cabaran penting kepada Malaysia Hindu Sanggam pun, untuk menerangkan kepada masyarakat kami agar betul-betul lah fikir mana nak bina kuilnya. Bukan sembarangan boleh tak kuil. Sebab itu ramai bertanya, bawah pokok pun boleh ada kuil ke? Sebenarnya tak boleh. Kenapa ada macam tu? Jadi untuk membina kuil yang sebetulnya, yang ada orang kata di tempat yang sepatutnya tu, ada undang-undang dari segi agama itu ada, undang-undang dari segi orang kata kerajaan pun harus dipatuhi. Sebenarnya ini satu cabaran yang sangat besar kepada kami.